Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini. Let's go guys. No. I'm going to cook bihun goreng. Okay. Siapa nak Allah masa saya. Siapa nak belajar ataupun saja nak refresh balik? Nodania Anissa. Sedap nama awak. Cantik akhlak. Masya Allah. Rambut aku keluar apa? Iman bila nak insaf. La haula wala. Okay, tap share and selawat. How? Selawat. Okay, kita nak masak bihun goreng. Kepada siapa yang nak belajar, nak join, nak tengok cara masakan resepi Mak Semah bihun goreng. Dia legend tau bihun goreng ni. Memang kalau masak tu macam saya dah macam I gonna shoot you, pew pew. Macam Allah macam dah menu macam nasi masak bihun ni tau. Hari-hari semua request datang nak makan bihun. So sekurang-kurangnya paling banyak saya masak 5 ke 4 bungkus. Tapi hari ni akan masak 2 bungkus je. Allahumma salli ala Muhammad. Jom. Suka cerita surah terakhir ya Allah surah terakhir. Siapa yang nak buat bihun tu? Saya. Kami baru sampai bersiap goreng tebiak kuaci Mak Semah. Baru siap goreng. Kami goreng kuaci Mak Semah ke? Mami dah tak buat. Dah tak buat suka cerita keluarga itu. Apa tu? Tak faham. Okay, alright. Kita masak bihun lah ya. Nanti kalau kita baca pun kita tak faham lah kita ni. Ya, resepi Mak Semah lah. Kita belajar daripada Mak Semah. Mana boleh kita pandai belajar. Mestilah bos yang bagi kita pandai adalah ibu kita sendiri, okey? Ni apalah diorang dua ketul ni. Kayak gini disimpan gimana saya enggak marah. Dia simpan. Biarin dia bilang. Kayak gini jangan pikir sampai apa. Tak biarin. Buat apa itu dah sopek tu dibuang lah. Enggak nampak nanti. Engkau ni memanglah alasan kau tak nampak lepas tu puasa. Macam-macam ni dah aku ni lah. Okey, bagi terang sikit sini. Okey, bahan-bahannya letak kuali, panasin. Bismillah. Cili Allah bersama. Oh dah letak. Okey. Ini resepi bihun goreng. Resepi bihun goreng Mak Semah. Ni bihun goreng orang tua lah kan. Orang tua ni kalau masak kan resepi zaman dulu dia tak boleh. Dia ambilkan saya chili sauce dengan apa ni? Kicap. Warna merah ke? Warna merah ya. Chili kering. Okay. So Cile kilo kecap kilo. sos tiram baby. Saya sudah buat dah dan hampir 20 kali buat dah. Kalau bibi kata lupa kan, aku tak tahulah. Aku istighfar aje lah dengan bibi. Ini je tinggal. Ini je. Iya. Bagian ini jelek dah tu kan. Tadi Rona beli kan? Mana? Enggak ada beli dia. Beli dia sawi je.
Tinggal beli. Tak mengapa. Itu yang semalam. Kalau tak ada tauge pun is okay lah. Tak usah ada kena. Nah. Kayak gini. Kalau Kena. Kayak gini. kalau banyak gitu bibik buat kodok lebih bagus. Asam. Asam lebih basah. Dari semalam aku bilang buka itu basah. Buang lah bibik. Kalau enggak bagus, aku kena mandrem lah, ya. Dua ni. So, ya Allah. Asyik bibik ada lalat bibik. Saya tak suka dia kurumi Tutup lagi. ya tutup. Jadi itu tempat halau tu. Ya, dia sudah naik bau macam ni. Ya, dia sudah naik bau macam ni. Kita masuk apa sayang? Semua sihat walafiat, yang sakit diberi kesembuhan. Yang malas bagi rajin, bagi ibadah. Amin. Yang degil bagi dengar cakap. Amin. Yang tak sayang bagi saling sayang menyayangi kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. So hebatnya seorang ibu, seorang isteri yang masak dekat rumah ni, dan di sempena bulan Ramadan ni, orang ni ibu-ibu isteri-isteri yang masak kat luar. Buat kita bulan puasa ni, doa itu mustajab. Dahlah ibu, dahlah isteri, doa power yang cocok lebih laju daripada kilat. Jadi bila masak tu, niatkan untuk anak-anak, niatkan untuk kalau suami yang subhanallah dengar cakap kan, nanti ada masalah. Yang anak yang masya Allah beradab ke apa ke kan, niatkan ya Allah, bagi kesabaran, bagi ke ini. Itu saya belajar daripada ustazah saya. Ustazah saya cakap, kalau masak nasi, apa saja kita masak melalui dengan air tangan itu, baca banyakkan niat. Al-Fatihah itu is the best. Tak payahlah korang susah nak baca Lomak Yasin lah, panjang lah pun kan. Dia tergantung pada seseorang lah. Kalau seseorang itu rasa macam walau kok nak Yasin lama sangat, you believe and you amalkan dan istiqamah dengan Al-Fatihah dan bacakan niat, Masya Allah, subhanallah, menusuk teruslah kan. Okay, alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita masukkan Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ya arhamar rahimin. Sudah baik. Aku lupa masukkan sebut cili. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nak masak kak? Cem. Hari ni tak ada pula, tak ada. Hari ni Cem dah insaf sikit lah. Okay, anak korang boleh nampak saya. You want to play? Asal nak play apa sayang? Kenapa? Sis. Get away. Ya? Yang tengok ni. Terus bihun macam mana pun dia punya cili lah, macam rasa bihun mesti sedap dari biasa. Subhanallah lah. Cik Semah punya resepi mestilah Masya Allah. Tabarakallah. Ni dari kita masukkan. La haula wala quwwata illa billahi. Okey, udang. Nah. Ya sayang. You want to play what sayang? You don't know? Yes sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Olah, tak banyak udang ni, Bik. Udangnya dikit, kenapa Bik tak belah dua, Bik? Cuma ni aku kok belah dua nanti dia. Kau banyak betul jawab kan? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hai, bibi aku bijak.
Semalam dia belah dua, hari ni dia tak belah dua. Kenapa, Bi? Capek? Enggak, sekarang kan besar-besar tadi. Tak, ini kan sebelah duanya depan belakang tu. Oh, belakang. Ini tak cukup ini. Jadi dia tak enak, Bibi. Enak ada. Enggak, kalau 2 bungkus ni. Bungkus ni. Enak ada. Enak ada. Enak ada. Enak ada. Enak ada. Enak ada. Apa nak makan dulu? Makan. Hah? Sudah jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan garam. Sebab tu kalau orang tanya berapa sudu garam apa semua, saya tak tahu. Sebab ianya bergantung kepada tangan. Dan alhamdulillah selama ni kalau tangan yang masuk tu insya-Allah cukup rasa. Tak apa terjatuh. Korang tak percaya, korang try kat rumah. Cukup rasa. Sebab kalau pakai tangan dengan selawat insya-Allah rasa ngam-ngam sedap, masya-Allah. Allah bagi. Selawat insya-Allah rasa ngam-ngam sedap, masya-Allah. Allah bagi. Okay. Ya, saya nampak ni. Okey, bagi ketuk supaya bagi semangat untuk kita nak masukkan batang sawi dulu. Okey, apabila kita sudah masukkan batang sawi, ketuk lagi. Bibi. Dan seterusnya Bibi punya kerja lah. Itu je kita punya cara masak. Kita akan buat macam ni. Masukkan bihun dan the rest Bibi finishing. Bibi akan ni sebab kita tak larat nak angkat-angkat ni sebab tak sabar. Sampai terjatuh tudung aku. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita dah masak bihun juga. Bihun ini kalau kita nak bagi dia lembut, kadang-kadang dia liat sikit kan. Jadi kita kena api slow tu, lepas tu kita tutup dia. Ya. Yelah sebab korang selalu kata cempaka pakai tempat telekung aja. So I macam tak sukalah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bagilah masakan ni sedap. Bagilah mereka yang berbuka puasa sihat walafiat, umur penuh barakah. Amin. Dalam redha-Mu, rahmat-Mu. Amin. Dan diberkati-Mu. Amin. Dan Allah Allah hapuskan segala dosa-dosa yang makan ni semua ni. Allah hapuskan dosa kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sapu you. Itu. Jadi kaum-kaum isteri ada. Allah masih sama. Okay, this is the tips yang saya nak bagi kat korang. Masak dengan banyakkan berzikir, banyakkan doa. Seorang ibu harus berkata-kata yang baik pada anak-anak. Jadi bila dengan kata baik dengan anak, anak akan jadi apa yang kita kata. Tapi kalau kita marah-marah anak dengan perkataan yang tak bagus, nanti bila anak kita derhaka, kita kena pandang cermin dan lihat. Aku pernah masa aku marah, aku cakap dekat anak aku macam ni. Dan akhirnya anak aku macam tu. Jangan kita salahkan anak, kita kena salahkan seorang ibu. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bibi kacauin dulu. Lepas tu kita nampak dia macam kering ya. Apabila kita masuk macam kering, kita masukkan air. Bibi tepi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sempurnakanlah bertangga sakinah mawaddah, anak-anak yang baik, soleh-solehah, semua lengkap. Amin. Amin. Allahumma amin. Okey, settle Bibi. Salam, maaf, tak ada niat nak ganggu. Saya betul-betul perlu. Allahumma salli ala Muhammad. Ni masya-Allah adik ya, semoga Allah berikan. Dia macam tu. So nampak ya, dah siap. Bibi nanti
Tutup kan. Kita kena tutup dia. Api jangan besar, pantang ya. Ni biarkan dia dulu dalam masa bismillahirrahmanirrahim kau bergaulkan. Tutuplah bibik. Ya, api jangan besarkan api bibik. Jangan ya. Petua panas mihun bagi lembut. Letak secawan air panas menggelegak. Kat mana tak? Apa tu petua tu? Panas air tu letak kat mana? Berpeluh aku masak. Peluh. Ini aku jatuh ni pasal apa? Allah. Ni aku jatuh ni pasal apa? Allah. Ni aku jatuh ni pasal apa? Allah. Oh. Kali tu sangat. Tapi kita dah letak air apa semua, kita dah masuk dan kita dah just tutup macam tu for 3 minutes and then insyaAllah. Okay. Thank you, that is a good idea. I will do that next round. Okay, thank you. Itu saja resepi masakan mi bihun saya. Dan lepas tu nanti saya akan tabok tabok El Jana. Lain kali kita buat. Okay, sekarang kita nak buat ini resepi ini. Ya, tak apa bi. Aku kan bibik-bibik aku ni kan, diorang ni kan. Ya Allah. Bertuah diorang dapat aku walaupun mulut aku bebel kan. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita akan masak sekejap. Kita akan masak sup. Okay, sup tahu. Sup tahu menggelupuk. What? Bibik apa? Fishball tu aku mau masuk bihun, aku lupa. Entahlah, aku pun lupa. Jadi kamu potong-potong dikit-dikit. Saya masuk sekarang. Sempat tu. Potong tahu gimana potongnya? Tahu siapa yang potong tahu, saya potong fishball. Okey. Saya tak pandai, ibu sendiri saja yang potong tahu. Nanti salah. Ya tak? Bodohlah bibi. Allah bersalawat ala Muhammad. Okay. So sekarang kita akan buat sup tahu menggelupuk. Kenapa sup tahu menggelupuk? Kenapa nama dia menggelupuk? Sebab dia menggelupuk. Sayang ibu. Ya sayang Aisyah. You want to play what? I don't know. You don't know. Ibu, look at me. You got lipstick. It's all filter. Aisyah. Ya, dia panggil I ibu sayang. Sebab I kena panggil dia juga Aisyah sayang. I am making sure. You done? Yeah. You can show Papa your cake. Big Puan berapa? Big Puan ambil, ya, kamu 1,500 Iya, lepas tu kalian Big Puan ambil cuba itu lihat. berapa? 300 Yang kamu Aku lah. berapa 300? 300. Dia Kamu for cats or beli not, Abha? 300. Abha, did it for cats? Yeah, for cat. It's for Aisyah Humaira. No, for cats. No, it's for you. Okay, sekarang kita nak buat sup tahu menggelupuk. Bahan-bahannya, bawang putih kita bagi dalam 3 ulas. Bawang putih. Okay. Ditumbuk. Abha, I'll tell you. Dah tukar? Is it Dapat for dah? cats? Ha? 7. Huh?
Ya. Tu kau dapat 7 je. Why? Lira jatuh gila. Naik ke? Crash. 7. Wow, crap. And Aisyah Humaira, Aisyah sayang. Letak. Nanti udah kering ya kasih air. Kasih air sayang. Satunya nasi nanti kebanyakan gitu. Alah bibik pandai lah bibik. Janganlah sampai bibik ingat bibik umur 5 tahun tak pandai bibik. Nah, selawat aja. InsyaAllah. Thank you so much, Tana Krishna. Thank you. I always rock. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Okay, Bik sekarang pukul apa Bik? Pukul 6 lebih. Alah, baru pukul 6 minit. Alah, mak rasa macam tak mencabar tau. Macam Boleh satu aja bu? ah? Yang diiris. Ada 2 plastik kan saya keluar. 2 plastik. Dia mau masuk bihun semua? Terus masuk. Api jangan besar ya. Api kecil bibik pon. Bibik pon ni ada satu masalah yang masa aku boleh jerit dengan dia. Dia suka api besar. Kau tak faham? Dan minggat nanti. Ha? Minggat. Apa? Minggat. Sudah besar. Korang, kita upset sikit lah bila kita tengok kan sekarang ni. Apa tu? Yang abang belon dengan mineral water tissue tu kan. Tahulah, memanglah kena ambil lesen whatever apa semua, which is true. Tapi tak adalah sampai you nak buat orang macam tu. Orang berniaga bukan berniaga yang beribu punya ni. I just don't understand. Sometimes common sense lah. Yang jual belon tu kan, berapa sen aja orang punya ni. Dan buat orang macam orang tu mencuri harta negara yang bermilion-bilion. Padahal berlambak orang yang you dah tahu depan mata pun boleh tukar twist, tak bersalah kan. Masya Allah dunia ni, subhanallah, Allah aja yang balas lah kezaliman manusia pada orang yang tak berkemampuan, orang miskin ni. Allah masih selamat. Saya pantang saya tengok macam tu. Mana ihsan korang Mana dengan manusia yang berpangkat, yang bertamak, haloba, makin lama gila harta untuk diri sendiri, macam hidup ni beribu tahun. Allah masih rahmat. I tak faham. Rakyat miskin papa kedana nak cari duit sesuap nasib sengsara. Fikirlah. Subhanallah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau hadirkanlah pemimpin-pemimpin yang ihsan, ya Allah, yang ihsan pada rakyat jelata. Ya Allah, yang tutupkan nafsu ketamakan, nafsu memikirkan harta yang boleh hidup dia sampai 1000 tahun tu, ya Rab. Kau bagilah pemimpin yang buka celik mata ihsan hati mereka pada rakyat jelata ni, ya Allah. Bantulah rakyat jelata yang susah ini, ya Allah. Amin, Allahumma amin. Dah pening. Naik darah. Naik sini tu kepala cakap macam tu. Ya, sebab I tak sanggup tengok. Saya percaya, ya Allah, bagilah Allah, bagi Allah. Subhanallah. Tak tahu nak cakap. Sedih kan. Orang cari rezeki, orang tu bukan merompak, orang tu bukan pergi mencuri ke, bukan pergi apa, bukan jual dadah ke. Allah masih selamat, Allah masih selamat. Kita pening kepala, Wak. kita luahkan tadi emosi tu daripada pagi tau. Kita tengok Allah, kita rasa macam, ya Allah. Lepas tu kita terus tutup, tak continue emosi tu. So hari ni bila kita cakap dengan korang tu, terus dia dah let it out macam tu. Lepas tu let it out dengan orang-orang berkuasa yang tamak haloba, you know. So benda tu macam tu. Astagfirullah. Taulah dunia.
Semoga Allah peliharalah kita. Semoga berkat bulan Ramadan ni kita pun bukan sekadar puasa kosong, sebalik puasa mendidik hawa nafsu kita yang tak tahu Allahu a'lam dia masa akan datang ni apa nak jadi. Sekurang-kurang kita dah didik nafsu kita, yang mana bukan makan adalah satu benda kemestian. Macam tu, makan ya, tapi makan sekadar alas sahaja. Tapi makanan rohani yang penting yang kita kena didik in future. We don't know what is going on, what's going to happen, what's gonna happen, what is going to happen. Allah masih sama ni. Okay, sebelum saya ke laut lagi bercakap tak apa-apa, maklumlah orang yang susah semakin tindas. Yalah, haula wala. I know I tak salahkan rules di BKL. Itu ada, setiap kehidupan ada rules. Okay, fine, kau nak laksanakan tu, tapi dengan ihsan kau untuk nak buat benda tu, supaya tidak seperti seorang penjenayah yang you buat orang tu. Orang jual belun, jual tu macam penjenayah. Itu sahaja. You rules okay, fine, but jangan buat macam penjenayah lah. Ada ihsan sikit lah. Yang penting mereka juga tak malas untuk nak hidup. Thank you. Ya, sesama pula tu budi bahasa lah, come on. You tak terfikir ke sekiranya adik-beradik you, abang you, atau suami, atau adik-beradik you, mak ayah you, ke siapa, ke saudara mara, orang yang sayang lah, tengah mencari rezeki yang diperbuatkan macam tu. How you feel kan? Tak faham. Okay lah, Iman ada kat atas tu. Yalah, sebelum saya carry on, saya punya mood, saya memang pantang juga benda tu. Cuma saya nak minta rasa baik korang kepada yang mengenali abang belun tu dengan abang yang jual tisu tu, tolong message saya kalau ada contact number dia, yang abang jual belun tu dengan yang tisu tu. Please Roger saya, InsyaAllah. Tak balik Melaka ke? Melaka belum siap lagi lah rumah kita. Kita dah macam orang Melaka dah kecoh-kecoh dah. Umi Aida punya rumah kat situ, Umi Aida punya rumah kat situ. Nanti kita boleh pergi rumah Umi Aida tu. 1 ekor lembu siap nanti dah. Rumah tu siap je. Kasih potong itu, kasih 1 ekor lembu. Itu orang kampung kasih datang itu rumah, kasih masak itu gotong royong, okey? Okey lah. Assalamualaikum, thank you so much. Rosyamno gigit bibir. Alah, itu berlakon aja. Dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang manusia yang bernama Rosyamno. Dia seorang suami yang baik, sahabat yang baik, atuk yang baik. Dia cucu-cucu dia habis. Dia kalau shooting break je video call dengan cucu-cucu dia. Nanti cakap, Mi, tengok cucu abang ni. Wah bang, banyak cucu abang yang ni. Dia cakap dia cucu-cucu dia. Cut aja kan. Cut aja action. Ni dengan bini pula bercakap dengan bini. Bi, kacau bi biar saya. Dengan bini. Lepas tu dengan anak dia lah itu. Cucu dia lah ini. Itulah karakter masing-masing kan. Kalau yang Fatah pula, Fatah ni reserve sikit. Dia introvert sikit kadang-kadang. Dia introvert dia sebenarnya. Tapi dia bila dalam line ni dia terpaksa macam tu. Padahal dia introvert. Dia introvert. Tapi kena orang pandai untuk pecahkan telur dia supaya Allah masih selamat. Maksud saya pecahkan kata-kata dia lah, supaya dia boleh bercakap. Kalau tidak dia introvert, dia macam menyendiri macam tu. Faham tak? And Balkish faham lah, pecah telur kan orang cakap nak pecahkan something dari Allah masih selamat. Peribahasa tu kan. La haula wala quwwata illa billah. Apa dia, Wi? Udah. Bibi tengok dia macam mana? Lembut? Korang janganlah, korang ni jahat lah. Lembut dah, Wi? Udah. Break the ice. Itu English korang. Macam tu lah.
Korang ni aku je kena. And siapa lagi ya? Balkish pun dia introvert. Dia banyak artis ni sebenarnya ramai yang introvert. Artis dia tak pandai bergaul tau. Dia tak pandai bergaul. Dia kena ada orang yang boleh. Kalau tidak dia akan contoh sama dengan penyanyi Zizi Kirana tu. Zizi Kirana tu pun sama. Kalau pergi event tu, ya Allah, dia takut, dia cukup takut. Dia kena ada orang yang dia kenal untuk bersama-sama. Kalau Izara pun dia, I think most of celebrity ni dia reserve tau. Tapi Izara ni dia sweet. Dia cerita lah korang kan. Cerita. Dan dia bukan introvert. Introvert tu Balkish. Nampak sangat Balkish. Fatah, Rosyam bukan. Izara ni ada sikit lah introvert dia. Sikit. Sikit. Tapi dia nice person and sweet, motherly, isteri yang kategori isteri idaman lelaki sebagai isteri yang soft, yang Masya Allah, tabarakallah tu. Thank you Ida. Siapa lagi? Kak Emma introvert. Cik. Kak Emma introvert. Kak Emma dia bukan introvert. Dia okay dia. Cuma dia mungkin jugalah dia ada kadang-kadang dia ada dia punya kelompang dia tau. Suami Usna tu tak kenal, dia pelakon baru ke? Suami Usna Muaz tu baik. Dia akhlak dan adab yang sangat masya-Allah baik. Adab yang baik Muaz. And hormat orang. Dia bukannya sebab kita ini cara hormat, tak. Even dengan orang-orang keliling, kita nak tengok seseorang itu beradab atau tidak adalah apabila dia bersama dengan orang yang lebih bawah daripada dia tu, how dia treat orang tu. And dia memang nampak dia memang berakhlak, beradab. Cikgu, scene memang yang cikgu rasa sangat berat. Scene yang sangat berat belum lagi keluar. Kalau kita keluar nanti kita ter-reveal scene itu, maka kita kena kan scene itu. So ianya memang berat scene tu. Scene lain tu semua macam lah bosannya. Watak Cemning kau ni kan memang terpaling lah. Bosan macam nak main over pun macam come on, why dia terlalu akur, terlalu ni, macam bosan. Amir Ahnaf ni dia ada aura naughty boy. Aura naughty or cheeky boy yang mana will magnet untuk wanita-wanita. Dia ada tu. Mana watak cerita memang akulah yang terlalu jujur. Yelah, dia terlalu jujur lah, boring. Tidur pun kata pun ya korang. Dini dia budak lagi, dia remaja. So masih lagi remaja punya mood. And then she's so comel lah adik aku tu, anak aku tu. Lagi Bi, apa lagi Bi? Saya nak masak ni. Sop. Sop. Bi, Ya. apa itu keluarnya? Cokodok Saya bikin sup dulu ya Bi Sup saya sekejap je. Akak kenapa tak layan Iman? Kalau kita cakap nanti kita review sesuatu. Nanti korang kena tunggulah. Sebab kan dia 30 episod korang. Kan best kalau Kak Emma jadi berlakon. Sepatutnya Kak Emma berlakon. Lepas tu dia tiba-tiba mood dia, masa tu mood dia ke Jawa Tengah. Jadi dia tak.
Dah apa? Bik, sana meja semua dah hidang. Sudahlah tu. Dah pintar loh, Bo. Saya baru tengok 9 geram je. Oh, saya belum tengok lagi. Saya baru tengok yang clipping-clipping tu kan. Macam tu. Tak dapat tengok lah. Sebab tengok habis agama je. Tak macam tenang. Assalamualaikum. Abang! Dini? Astagfirullah. Sabarlah. Ibu pun merindui mak ibu. Macam tu bencilah sebab tak layan iman. Agak penat tak nak layan Dini. Dini. Taklah, kita suka Dini. Dini tu kan kita selalu, sebab dia selalu dengan kita punya watak bersama tau. Watak Izara pun tenang. Kita dengan Izara tenang je. Yang jenis yang subhanallah, yang assalamualaikum. Cubalah sabar. Abang, janganlah berfikir sangat. Macam tu. Cikgu, akhir cerita tu ke arah mana kebahagiaan kepemungkas sebenarnya? Mana boleh beritahu. Okey korang, ni kita tunjuk ni sebab kita nak tengok, nak buat sup. Kita pun sup menggelabah namanya, menggelupuh. This is the bihun that yang kita bagi resepi Mak Semah. Okay. Allah bersalawat Muhammad. Okay, bihun ni kita tak letak tauge. Sebab pertama, kalau kita letak tauge ni akan cepat membasikan makanan. Apa saja yang berkaitan dengan sayur dia akan cepat membasikan. Tetapi kalau sawi itu dia masih lagi selamat. Tetapi kalau tauge, you akan makan, lepas tu kalau you tutup, kalau you pukul 11, pukul 12 dia dah mula kalau tak makan. Dia akan menghasilkan bau yang kurang indah. Ya? Kita bagi tengok sekali lagi untuk korang boleh lagi buat nanti ya. Resepi legend Mak Semah. Okay. Memang sedap. Kalau makan ni, kalau buka, ya Allah, suami saya makan tiga mangkuk. Dia tak makan nasi, dia makan ni. Ya, nanti cepat basi kalau tak tahu lagi. Ya, betul Taufik, betul. Okay. Apa pula nampak? Memang sedap. Saya dah bagi resepi. Tolong korang buat. Cara Mak Semah punya resepi legend. Okay. Okay, sekarang kita nak buat sup menggelupuh. Sup menggelupuh ni senang aja. Kenapa korang nak bagi mana? Yalah, korang tak nak belajar sup menggelupuh, tak apalah. Kita pun off lah. Boleh kita masak dengan senangnya. Alah, Atikah kau nak tengok pula. Aduh. Aku mungkin korang nak keluar, aku macam bagus juga alasan tu. Supaya tak payah nak charge phone. Bateri ada kuat ni. Bukan ngajuk lah, tak ada masa nak ngajuk. Baru boleh bagi. Korang ni subhanallah. Saya suka bau tauge, alhamdulillah tak basi. Oh Rozila. Tapi kalau makan awal boleh, tapi kalau untuk besok dia macam basi kurang. Cepat basi. Tapi mungkin kalau you punya mungkin dia seorang je yang out. La haula wala quwata illa billahil azim. Kak tak balik kampung ke? Alhamdulillah, syukur. Sebenarnya kita nak cerita kat korang, sebelum kita kahwin, kita memang tengok orang balik kampung rasa macam dalam hati, ya Allah, naklah ada kampung, macam seronok lah orang ada kampung apa semua. So bila kita ditakdirkan kahwin kan, ditakdirkan kahwin tu bunyi macam drama minggu ini. Ditakdirkan kahwin, dapat pula suami yang ada pula kampung. Kampung ni kat mana? Pening. Macam excited lah pada mulanya. Okay. Raya pertama, raya tahun pertama. Excited, jom kita balik kampung. Pergi. Wow. Ini rasanya balik kampungnya. Raya pertama. Duduk dalam kereta tu lebih berjam daripada duduk kat rumah kampung.
raya kedua ni macam rasa macam aduh, raya kedua dah mula dah. Balik kampung. Kena kita balik lepas 3-4 raya lepas tu lah macam tu kan. Ataupun kita balik sebelum raya lah. Maknanya seminggu sebelum raya kita balik dulu. Bila nak lari daripada tak nak balik kampung. Bila dah ada kampung aku meraung korang, aku tak nak balik bila raya. Ya Allah. Sebab apa I terus rasa macam mana bila satu insiden happen I balik kampung ni. Maaf cakap, jalan tak boleh bergerak. I pula nak buang air kecil. You bayangkan macam mana keadaan saya ketika itu dengan RNR. You tak boleh enter, RNR pun dah teruk. Itulah turning point saya. No raya. Puas raya kampung. No, it's satu penyiksaan. Why I have to seksa myself berjam-jam dalam kereta? No. Allah kabulkan niat I berdoa, ya Allah, janganlah aku ada kampung. Aku tak naklah balik kampung, ya Allah. Tapi tak naklah derhaka pula kan. Macam mana ni? Tu mak mentua I pindah hidup kat Shah Alam. Alhamdulillah. Soraya kat Shah Alam. Naik flight lah. Saya bukan tak boleh naik flight, tetapi tak suka. Masalah juga, tak suka. Cem ramai sangat yang edit Cem dengan Iman yang sweet. Ya ke? Kat mana nak tengok? Tag kita. So, thank you Afia. So, moral story yang kita nak sampaikan sekarang ni, I miss dengan orang yang balik kampung setiap tahun raya dan berjam-jam di jalan raya. Saya tak boleh. So, sambung yang saya masa stuck tu, and then you bayangkan nak buang air kecil. So, you rasalah. Kalau apa yang you rasa tu, itulah yang terberlaku. Start tu dah I cannot. RNR penuh. Tak boleh nak buat apa. Derita menahan. Bukan menahan lagi kurang. Tak tahan dah. Allahumma salli ala Muhammad. Nama yang edit ni pun, ya ke nanti kita nak tengok. Ini kita dah cerita pula satu kampung kat Melaka ni kan. Tak tahu nak cakap lah. Melaka tu macam mana pula keadaan dia. Nanti jam, InsyaAllah itu bulan, itu raya haji kot. InsyaAllah ada umur panjang, Allah bagi rezeki, InsyaAllah dapat raya haji kat sana lah, dengan orang kampung pula. Hello Pak. Yelah, kalau orang sakit perut ke, jenuh lah. Kalau orang lepas tu my mother, bayangkan mak semah kan. Jangan cakap nak raya, cuti lama pun jam. Ya ke? Jarang Melaka tak jam kak. Melaka jam Ya Allah, kenapa aku pergi Melaka pula yang jam tu? Bila majlis Kak Iman dengan Fatah tu? Abang ipar I ni mata bengkak. Kan saya kata treatment untuk eye bag tu. Melaka rumah siapa? Rumah kita lah. Hey Hidayah, macam mana you kat sana?
Hidayah, you nak tengok bihun ke Hidayah hari ni? Ni si Hidayah ni. Tanyalah dia. Dia buka puasa dekat sini dah. Dia kira adik bongsu lah. Kan? Adik bongsu saya lah. Nak kata anak korang, kau nampak tua daripada aku. Hampir sebulan lah. Kan? Habis sebulan. Okay, mari sini. Yalah Dayah, betul lah. Aku kalau nak kata apa ni, sekarang ni sekejap nak block ni. Apa benda pula budak ni ya. Masya Allah. Block account. Kita block je. Dia nak maki-maki kat sini kan. Kasihan dia berdosa dia. Okay. Ya, cikgu berperasan mata cikgu bengkak. Korang ni kalau cakap. Cakap nak pergi sok. Korang ni baru nak perasan. Okey Dayah, ni ada hampir sebulan. Kakak kita lah, kita panggil dia kakak lah. Sebab kalau letak kita dengan dia pun orang akan cakap dia kakak ke atau dia acik. Aku jangan Bismillah, Masya Allah. Okey dah Dayah. Dah Dayah. Gurau lah ya. Gurau lah korang. Cikgu kata nak masak sup menggelupur. Cepatlah cikgu nak tengok. Wow. Oh, dia tunjuk belagak lah dia punya buku ni, Pak. Oh, bibi pintar lah, Bi. Tutup Bi sebab saya nampak lalat bergelumbang. Miso soup lah Dayah. You miso soup right? Dan Hidayah ni dia acik saya lah, acik angkat saya. Hampir sebulan dia duduk sini. Korang bayangkan, dia makan, korang dia tanya dia. Bihun ni dah macam wajib. Semua dia buat bihun. Saya macam lah, tak payahlah bihun aku macam penat betul. Cikgu betul penutup period tu tinggi. Cikgu antik betul. Iyalah, korang beli dah dekat beg kuning kita ni. Ni bagus ni, nampak? Alamak, bila tak lebih tu mak muka ngantuk. Betul ke Fatah? Mak yang paling sedap buat ini. Kau Dayah, kau dah tak ada choice dah, kau kena cakap. Hari ni sekarang bihun dan miso soup. Yalah, kejap lagi buat sup menggelupur. Kenapa diorang panggil saya cikgu? Sebab saya cikgu disiplin. Saya akan marah orang yang kurang adab. Sebab tu diorang panggil saya cikgu. So saya kira consider cikgu disiplin. Okay? Bukan cikgu apa ni, cikgu disiplin. Siapa-siapa yang kurang adab tu memang saya sound direct. Memang garam pun cikgu ni. Dia kan garang je, dia tegas. Ya, cikgu disiplin. Nampak tak elok? Cikgu disiplin geng saya. Macam you, kalau you ada geng yang boleh panggil geng you akan panggil you apa-apa ke, macam itulah. So siapa nak ikut nak belajar sup menggelupur saya? Cikgu kasih sayang kami. Allah, Azu, so sweet. Tegas tapi baik hati. Masya Allah. Amin. Allah kabulkan. Semoga saya memiliki hati yang baik. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Nak belajar? Okay, bagus. Anak-anak cikgu. Anak-anak cikgu pula ya. Nak tengok sikit sup menggelupur tu. Dayah, kau tak payahlah. Kau dah sebulan duk makan sini. Apa benda lagi nak masalah nak menggelupur, nak tengok lagi. InsyaAllah kita semua masuk syurga. Amin. Ayat tu kena sambung.
Kita semua umat Nabi Muhammad memang masuk syurga. Tapi sambung ayat tu. InsyaAllah kita semua masuk syurga tanpa isap, tanpa azab. Amin. Allahumma amin. Okay. Tak nak kita masuk syurga setelah kita kena azab dulu. Na'udzubillah. Tak mampu benda tu. Jadi ayat tu kena panjang, kena betul-betul habiskan. Ni bulan puasa ni, cakap tu kena amin, kena kabul tu. Jadi kita masak. Bibi kita insya-Allah kita semua dimasukkan dalam syurga tanpa isap dan azab, insya-Allah. Amin ya Majid. Amin, masya-Allah. Amin amin amin. Allahumma amin. Okey, jom. Jom, mai sayang-sayang semua. Dah jadi macam mak-mak pula aku dengan korang kan. Sedapnya bibi masak ni, pintar ini orang bibi ini. Aku bisa gunakan ini. Apa ini? Apa ini, Bi? Tapi mengatakan mungkin sok. Oh, jadi bikin apa ya? Air. Bikin. Ya Allah, pandainya bibi ni. Dia dah buat dah untuk aku. Tapi ni dia letak, Bi. Nah. Alright. Orang ni pun satu juga ni. Sebab Bibi lepas tu kita nak buat burger juga, mini burger. Walaupun masak masa-masa ni kan, saya suka masak sikit-sikit. Tapi opening saya berbuka hari ni, adik-beradik semua sampai. Jadi hari ni kita berbuka dengan mereka makan bihun and sup. Ada yang suka bihun, ada yang suka sup, ataupun ada yang makan burger. So saya akan buat mini burger yang comel. Kalau korang nak tengok pun boleh juga. Kalau saya ada mood untuk nak tunjuk. Thank you, baby. Tapi air tu kan, saya harus tumis dia dulu. Oh, berarti saya buang dong. Janganlah, panas tu. Tak, pakai periuk kecil dulu. Itu di toilet letak periuk kecil dulu. Saya mau tumis yang ini dulu. Okay. Mak Semah ada. She's on the way. Ini bukan masih lab, jadi saya rebuskan air biar cepat. Itu. Hidayah memanglah tolak batu dengan kayu je. Semua lain semua dia suka. Tahu? Allahumma salli ala Muhammad, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Daya, tolong call Grab sekarang, ambil. Aku janji dengan bos kau bagi bihun. Ya Allah ya Rahman, memang rezeki dia. Pak ni bekas ni. Daya, call sekarang. Daya. Kau tak ingatkan aku, Daya? Bibi, penutupnya mana? Dia cari. Oh, pintar Bibi. Bibi masukkan, Bibi. Dilap dulu, jangan bagi tu. Tadi suruh hantar karipap je. Yelah, tadi karipap. Lepas tu ada rezeki bihun. Hantar je lah, call Grab. Dalam mu. Tahu dipotong. Tahu ni memang menjadi pujaan Betty ya. Betty dengan Mak Semah saya masak ini untuk Betty dengan mak saya. Bismillah. Tapi yang makannya semua juga. Nanti dah siap. Dah siap dah, Daya. Daya. Dah bungkus dah semua dah. Bibi dah isi tu. Tengok isi macam mana.
tahu. And then okay, ambil dulu lah. Ini bu, apa penuh? Ambil. Okay. Turunkan dikit. Okay. Ada support dari Terengganu. Hello Terengganu, kita nak pergi Terengganu lepas raya ni. Kita akan pergi camping di Terengganu. Itu apa ni? Dipanaskan. Sudah. Ini bu. Kecil. Ada. Bik, minyak dia macam ni je. Sikit macam ni. Sikit je. Mana Bik? Letak dalam plastik merah. Daya, you dah ni ke berapa minit sampai? Kak, 7 minit lagi sampai. Okey, bagi dekat Santos. Terus dekat guard tu, cakap 7 minit ada orang datang. Kalut aku lah. Kalau aku tak ingat tadi, alhamdulillah Allah ingatkan. Dah aku janji tau orang nak buka tau. Daya, kau tak ingatkan aku pun. Come. Let ke? Kita nak ajar korang sup menggelupur ni. Sup menggelupur ni please. Korang kena buat. Allah masya Allah. Ya Alhamdulillah. Bik buang ni. Ini berapa hari dah? Semalam lah. Semalam ya? Tak boleh lah Bik. Dia seperti tudung ni memang boleh beli dekat saya. Siapa nak beli boleh beli kat saya. Saya bawa aja kain hitam tu, saya akan buat jadi macam ni. Maksudnya is on the way. So hari ni memang family saya semua buka puasa dekat sini. So main menu, main dish akan ditaja oleh siapa lagi kat long kita, Kak Irma. Ni, mana pilih? Di mana air tadi? Cuba air ni tadi. Oh ini. Masuk. Hati-hati Bi. Okey, korang tengok kek kita dah siap, cookies. Tada! Ni macam ni. Subhanallah. Sorry babe. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillah. Airnya macam mau mandi air terjun aja bibi. Kebanyakan ini. Aku. Enggak apa-apa lah, siapa-siapa pun enggak apa-apa, enggak marah.
Muhammad ke haram haram ni. Apa sih? Oh, foto. Woi, 12 kan. Kurang-kurang lagi dulu. Sorry tak baca pula apa korang bebel ni. Bibik tu dah mudahkan kerja. Kenapa? Oh, nak keluar? Okey. Oh, bismillah. Nanti bukan itunya Apa? goreng juga. Apa dia? Sedikit lipat. Ah? Oh iya, digoreng-goreng. Tapi nggak usah banyak kali kan, nanti untuk tarawih goreng wajib gitu. Untuk sebelum tarawih ni digoreng. Nanti mau tarawih goreng lagi. Iya, gitu. Kalau sini kita letak sikit panas. Hati-hati. Bibi buat dalam kari pop tu dalam andainya ada cita tidak kesampaian, ikatan tulus terputus di pertengahan, jangan dikesalkan. Lantaran kepanan kita berdendam, saling bermusuhan. Hei, macam mana tiba-tiba I boleh teringat lagu ni ya? Mengungkiti sakit menyakiti, taklah prank je, bukan nak betul. Ha? Oh, kau prank aku ya? Masam. Masam. Kita akan pasang. Mu bancu air. Apa pasal aku pula bancu air? Mu bawa air mu. Mana mu sekarang? Jus tutup. Tak ada. Sini tak boleh. Mana boleh jus tutup pula mu? Bancu air mu. Jus tutup. Aku masak ni. Kalau jus tutup, mana mu datang sini, mu yang bancu air. Waalaikumsalam. Mu yang bancu air mu. Air dah tutup. Air tutup tak kisah. Mu datang mu buat. Kalau aku yang buat, dah kerja aku pula. Kita kan dah bagikan kerja masing-masing mu. Ha. Anis. Mari sini, tolong rasa sekejap. Andainya ada di antara kita nanti, berubahlah serta memungkiri janji. Sembang. Kalau lirik baru? Ni apa? Miso. Makan je, rasa lah. Rasa. Tak ada rasa pun. Tak ada rasa pun. Tak ada. Telan betul-betul. Alhamdulillah. Seaweed. Betul tak? Ada. Oh, ada rasa. Itulah kau makan sikit. Kau nak rasa apa? Aku terbelangkong garang nanti. Boleh. Nah, tapi apa? Sedap lah. Nak lagi. Sabar. Sembang. Raya pumpang. Tak cukup masa sampai datang.
Ibu beli apa tadi? Kau tahulah kalau pergi dengan uncle apa cerita kan? Macam kejap je. Macam memanglah. Beli apa ni? Ibu grocery. Tak adalah ibu istighfar balik. Kau rasa? Aku ni memanglah isteri yang Masya Allah. Kumpang. Anis suka kumpang. Anis, masin dia macam mana? Okey. Ha? Dah okey dah. Tak apa-apa. Tak masin. Dia punya ngam-ngam lah. Tak masin sangat. Nanti aku cakap masin sangat pula. Tak apa, kalau uncle cakap masin, cakap uncle. Ni miso lah. Ni ingatkan seaweed. Sipit lah. Oh, campur. Campur, ni lain punya ni. Mana Aisyah di atas lah. Shopping apa tadi? Ni beli baju air di situ. Cantik tak baju dia? Nanti dah ikut kita punya tau. Ha? Macam kita punya tau. Tengok. Kan? Cute gila. Singlah cucu Tok Mi. Aisyah. Kita nak buka kat Sarawak. Santos, kenapa? Ais sirap sudah beli Sudah beli yang 4. Okay. Buat ais sirap betul-betul. Sekarang family saya semua ramai datang. Cepat. Sembang. Orang yang rumah-rumah. Okay. And then the last one kita akan masuk. Ini memang Kumpang. kesemas untuk nak buat sos. Kenis, masa Ani tolong rasa bihun tu sekali. Allahu Akbar. Memang dah difitrahkan kau wanita tak boleh buat tu nak buat macam mana? Yes. Habis. Ini apa pula? Rasanya ibu dah letak segalanya. Dia bukan rasa sikit, terus masuk mulut. Tak panas. Memang tak apa ni. Bila masak, gimana dia? Goreng tahu. Dini tak ada, Dini busy shooting. Alhamdulillah. Okay, sedap Alhamdulillah. Bihun tolong masak sekejap. Bihun selayan. Okey sayang. Okey bu. Sekejap. Bagi Anis settle. Sekejap. Ibu nak buat bihun ni, nak buat burger pula ni. Ada cuba mini burger. Dah? Dah kan? Ada kan? Dah ada kan? Apa pula bila masa ibu nak carinya? Ni lah ibu akan buat sendiri ni. Oh, lenyek-lenyek dia. Ini je. Okay? Dia sama aja je sayang. So kita akan tunjuk cara mini burger pula. Korang nak tengok tak cara mini burger? Sup saya dah siap, sup melupoh. Ya Rahman. Dapat? Aku janji nak ajar nak resepi. Tapi aku tak tunjuk resepi kat korang. Korang tengok apa? Allah pasal saya Rahman. Kita minta maaf lah. Allah pasal saya Rahman. Aduh. Dah siap. Aku nak ajar macam mana lagi. Allah pasal saya Rahman. Okay, sekarang mini burger pula kita nak buat. Ngajuk lah Rahman. Korang tak bagi tahu. Itulah Hidayah. Kampung Hidayah. Apa kat kami? Kau call aku ke Dayah, Kak. Mana Kak? Kakak kata nak bagi resepi. Dah buat, dah siap. Allah, la hawla wala. Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Bibi dah siap. Hati sayang. Iya, itu. Kamu bikin apa? Saya lagi mau tunik no. Apa? Bersihkan semua, saya nak pakai ni. Kawasan ni saya nak pakai dah. Cepat.
Pisang goreng pun kamu mau susun buat apa? Pisang tu. Itu masih tutup, belum ditutup. Oh, iyalah Bi. Okey, kita buat mini burger. Mini burger ni pun menjadi pujaan hidayah ya. Ya aunty kita. Lu buat dah satu, jangan pedas untuk Aisyah. Ha? Itu apa tu? Coklat. Mantap. Kan? Ibu walaupun popet tengok dah siap tau. Pot. Tak enak ha. Pisang ni pun boleh berguna juga. Aku yang masih di perjalanan Indonesia. Dia mau kamera ada kata dah. Kamu sudah. Hai Aisyah. Bye. Nayana. Buka Hokkaido. Dengan siapa? Yelah, buka Hokkaido. Boleh tak buka? Eleh, kakak pun tadi tinggal kan? Last day nak buka dengan orang luar, tak nak buka dengan family. Kan? Balik sikit. Buka dengan siapa? Kawan. Siapa lah? Kawan tu siapa yang datang tu? Ramai semua orang. Yang Ijaz, Aziz, Dirut, Arif, Om, Syamil. Habis maghrib kat mana tu? Ha? Mana? Dekat sana tu. Atau balik rumah dulu? Balik rumah tak? Tarawih? Ya Allah. Nak solehah. Sembang. Hari sembang. Nak buka solat maghrib tu. Okay, this is mini burger. Kita ambil yang kecil macam ni supaya orang boleh makan enjoy. Dia tak payah besar-besar portion yang macam ni. Besar portion macam ni memang sesuai untuk aunty kita lah. Aunty kita dia memang nak benda yang besar-besar macam ni untuk dia makan boleh puas ya aunty Hidayah. Sembang. Anis sekali lagi kau menyanyi kau siap kan. Tak boleh lah kau dengar kat radio tadi. Okay, ni kita potong dia untuk kita masak. Ni. Bibi goreng kari pak Bibi. Ya. Aku rasa tak cukup lah bila bulan puasa pembantu 2 orang tak cukup. Dia kena 3 orang. Bibi saya dah beli dah. Hadiah Bibi. Apa? Bibi kirim anak tudung dengan cincin tudung. Anak tudung? Bi. Tudung raya. Bibi, saya ada anak tudung nak bagi Bibi. Bibi tak beli sama saya. Ni anak tudung beli yang berapa punya? Yang biasa lah. Kita aduh. Yang mana? Yang cerkuk. Aku punya lagi mantap-mantap anak tudung. Tapi Ya, ibu tak pakai. Lagi cantik Bik, saya punya. Nanti Bibi balik ni orang tengok, Bibi apa ini kok? Tak lah kat mana tadi dah. Betul. Sekarang diorang datang tu diorang bukan boleh tolong susun-susun tu. Kan? Pening lah. Sembang. Okay, sorry ibu. Ni kan Bibi. Mak semak on the way. Ada last puasa. Ada last puasa. Lepas tu ni ada tudung. Tudung. Besok lah insyaAllah. Saya last lah. Kenapa you last? Besok semua painting mana boleh lah, tak boleh pakai mana. Besok semua Puasa saja santos. Taufik dan hidayah Allah yang bagi. Moga Allah bagikan kau taufik hidayah. hidayah mana dah sini. InsyaAllah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu, di mana ada seorang Assalamualaikum.
Ya Allah. Kakak nanti saya beri satu berdiri Salah. satu. Cakap. Assalamualaikum jadi mus. Salah lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi, Habibi. would you eat? Habibi, come to Malaysia. Come to Dubai. Dah, tu Dubai lain Malaysia lah. Oh, okay, sorry. 2, 4, 6, 7, 7. Semua datang hari ni bu? Inilah. Kita ambil. Apa aja? Kan? Lama. Ustaz. Imam hari ni datang bawa. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.